Saya dengan Adilah kami kayuh basikal pergi ke Kedutaan. Maksudnya diorang dah hilang dari tu, tiba-tiba dia tutup pintu. Dan ia adalah sebuah tapak kajian astronomi termaju di dunia selama 3 dekad pada waktu tu. Dan kami pun ambil peluang lah untuk minum air daripada telaga tersebut. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad Isa. Welcome back to my channel. Okey, untuk episod kali ni saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 saja. Okey, so tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Alright, pada episod yang lepas saya kongsikan macam mana kami cross daripada Kazakhstan masuk ke Uzbekistan, dan kami berjumpa dengan seorang datuk yang bernama Datuk N, dan dia adalah duta besar Malaysia di Uzbekistan yang layan sangat baik pada kami di Tashkent. Untuk episod kali ni saya nak sambung cerita di Tashkent dan apa yang kami buat dekat Uzbekistan ni. Bermula daripada episod ni, saya akan baca buku Ustazah Basikal ni lah. Maksudnya info-info kat dalam ni, sambil saya baca, saya akan explain sedikit sebanyak tentang pengembaraan kami. So, untuk buku Ustazah Basikal jilid yang keempat ni mengandungi 3 negara, iaitu Uzbekistan, Afghanistan dengan Iran. So, saya sambung cerita di Uzbekistan. Alright, kami plan dengan Datuk N untuk nak flag off di Tashkent. Ini benda perkara yang biasa kami buat dekat banyak negara lah. Semua negara yang kami pergi, kami akan singgah di kedutaan dan kami nak buat flag off. Okay, so Uzbekistan ni adalah salah satu negara yang ada kedutaan Malaysia yang kami boleh buat flag off dekat situ lah. Bila pergi ke kedutaan ni, benda yang best adalah bila kita jumpa orang Melayu, kita boleh dapat makan makanan Malaysia dekat sana, dan kita boleh buat event sama-sama lah. Dan kedutaan biasanya diorang tak menolak, disebabkan itu pun salah satu job scope diorang adalah untuk meraihkan rakyat-rakyat Malaysia yang datang ke negara-negara tertentu tu lah. Pada hari kami nak flag off tu, saya, Adilah, Aiman dengan Amirul, kami daripada rumah Datuk N lah. So awal-awal pagi tu kami sarapan sama-sama dengan Datuk N, dan Datuk N offer untuk Amirul dengan Aiman naik kereta dia pergi ke kedutaan. Tapi diorang kata tak apalah, diorang nak pergi lambat sikit sebab Datuk N dia nak keluar dalam pukul 8 pagi. Flag off tu dalam pukul 10 pagi. So kami nak keluar lambat sikit lah. Kalau datang 8 pagi tu terlalu awal. Datuk N dia ada meeting pagi tu, dan dia kata pukul 10 nanti dia akan free dan bolehlah buat flag off pada waktu tu. Dan masa tu saya dengan Adilah ni kami minta izin untuk nak pinjam dia punya bantal, nak masukkan kat dalam beg kami untuk dummy lah waktu flag off. Kalau kami nak bawa semua barang kami dan kami kena kayuh sampai kedutaan, satu berat, yang kedua dia ambil masa yang lama lah untuk nak sampai ke kedutaan sebab barang kami berat. Kami ambil bantal je sebagai dummy untuk penuhkan semua beg-beg atas basikal kami sebelum kami flag off. Alright. Dan pada waktu tu dalam pukul 9 pagi macam tu, Amirul Aiman dia tahan teksi lah dekat tepi jalan yang berdekatan dengan rumah Datuk N untuk pergi ke kedutaan. Saya dengan Adilah kami kayuh basikal pergi ke kedutaan. Bila sampai sana je, Datuk N dia welcomekan kami, dan dia beritahu pada Farhad, dia punya driver dia, untuk beritahu semua staff dalam kedutaan tu untuk get ready untuk buat flag off sama-sama bersama dengan kami lah. Dan Alhamdulillah kami punya flag off disempurnakan dengan baik oleh Datuk N. Selepas habis daripada event tu, saya ingat dia lah, kami sambung kayuh balik ke rumah Datuk N untuk sambung tidur. Bila dah habis flag off tu, Datuk N dia tanya kepada kami lah, di antara kami berempat, siapa yang pandai buat design, sebab dia nak buat satu logo untuk dia punya 25 years of diplomatic relations 2017 pada waktu tu. Masa tu diorang semua tengok saya dan Amirul tunjuk pada saya lah, okay ni Ahmad ni dia pandai buat design. So masa tu saya pun macam tak ada pilihan, so saya cakap okay lah, boleh lah. So saya just perlukan beberapa info lah daripada Datuk N untuk saya nak buat design. Dan masa tu saya terfikir, Datuk N ni dah banyak sangat bantu kita orang, dah banyak layan kami dengan baik semua kan. Sekadar nak buatkan logo dan design tu tak ada masalah lah, disebabkan background saya adalah arkitek, dan dulu waktu zaman belajar dulu banyaklah main dengan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop semua. InsyaAllah lah bolehlah nak buatkan design. Masa tu saya dan Adilah kayuh basikal balik ke rumah Datuk N. Amirul dengan Aiman diorang balik naik taksi lah.
Tu Dato' N cakap petang nanti dia nak buatkan lepat pisang untuk kita orang. Itu makanan yang rare lah bila datang ke Uzbekistan. Mana nak dapat daun pisang? Tapi Dato' N dia kata dia nak buatkan lepat pisang. Of course lah akan pakai daun pisang kan. Nanti balik nanti kami akan tanyalah mana dia dapat stok daun pisang. Bila sampai je kat rumah Dato' N, saya dengan Adilah kita orang sambung tidur disebabkan kepenatan buat event tadi dan kita orang punya jet lag tak habis-habis lagi. Kami beritahulah kepada Chef Fauzi nanti bila Dato' N dah balik nanti just beritahu kita orang sebab Adilah dia kata dia nak bantu Dato' N untuk buat lepat pisang. Dan bila Dato' N balik dalam pukul 5 petang macam tu, Chef Fauzi call kami lah yang beritahu Dato' N dah balik. Dan waktu tu Adilah dia turun lah. Waktu tu Adilah dia ajak saya untuk turun buat lepat pisang sama-sama. Saya pun macam masih lagi penat, masih tak habis lagi. So saya sambung tidur dan Adilah dia turun berjumpa dengan Dato' N lah. Dato' N dia ajak Adilah ni pergi kat dia punya store yang ada peti ais dengan semua stok-stok makanan Malaysia semua dekat situ. Bila masuk dia punya store tu dah macam satu kedai runcit Aceh lah. Penuh dengan barang-barang makanan-makanan Malaysia semua stok ada dekat dalam tu. Dan masa tu dia buka lah dia punya peti ais, Adilah cerita lah kat dalam tu ada daun kunyit, ada daun pisang, ada halia. Semua dia frozen kan dekat situ lah untuk dia tahan lama. Dan bila ada event ataupun ada orang Malaysia yang datang ke Uzbekistan, so Dato' N akan minta Chef Fauzi untuk masakkan untuk diorang lah. Nak dapatkan daun pisang tu memang sangat susah. Dan masa tu Dato' N dia ceritalah ada orang Malaysia yang nak datang ke Uzbekistan dan dia kirim daun pisang daripada Malaysia. Dia kirim banyak lah. So bila sampai je dekat Uzbek, dia akan frozen kan daun pisang. Dan Dato' N ceritalah bila orang Malaysia datang ataupun ada event-event orang luar negara yang singgah ke kedutaan Malaysia, so Dato' N dengan Chef Fauzi ni, diorang ni akan masakkan lah lemak, laksa, kuih-kuih. Semua benda tu adalah nak memperkenalkan makanan tradisional Malaysia di Uzbekistan. Selepas Adilah tolong Dato' N, dia minta Adilah untuk minyakkan daun pisang tu untuk nak digunakan lah. Dan masa tu Dato' N dia potong sikit-sikit daun pisang tu untuk jimat supaya tak menggunakan banyak daripada daun pisang tu lah. Kalau kita kat Malaysia ni berlambat-lambat daun pisang kan, so nak buang banyak pun tak ada masalah. Tapi kalau dekat Uzbek ni memang sangat berhati-hati untuk memilih potongan daun pisang. Dan selepas selesai tu, diorang pun bagi kepada Chef Fauzi untuk kukuskan daun pisang tu. Alhamdulillah bila dah selesai Chef Fauzi kukus daun pisang, dah jadikan kukus lepat, dah selesai tu, masa tu Chef Fauzi kata kena makan terus disebabkan pada waktu tu cuaca sejuk. Sebabkan bila dia dah sejuk, dia dah rasa dah lain lah, dah berbeza lah daripada rasa waktu panas. Kami makan panas-panas pada waktu tu dan memang sedap lah. Patutlah Dato' N sayang pada Chef Fauzi ni. Pada waktu bila dia dah siap, Adilah dia panggil lah saya, Amirul dengan Aiman untuk turun makan sama-sama dengan Dato' N. Dato' N cakap lah dia dah WhatsApp saya info-info yang dia perlukan untuk nak buat design logo tadi tu lah. Dan saya cakap saya cubalah untuk nak siapkan hari ni. Saya tunjukkan draft, saya tunjukkan beberapa option. Kalau dia okay, saya akan proceed dengan design yang dia nak lah. Dato' N kata it's okay, tak apa, take your time sebab dia nak pakai bulan depan, so lambat lagi lah. Dan masa tu Amirul cakap dengan Dato', selepas kami dapat visa Afghanistan nanti, so kami akan teruskan kayuhan, kami akan terus sambung travel lah. Banyak lagi tempat-tempat yang kami nak pergi macam Samarkand, Bukhara, Khiva, and then kita terus pergi ke border pada waktu tu lah. Dato' N kata alamak, minggu depan suami dia Tuan Hasdi akan datang ke Uzbekistan, akan balik ke Uzbekistan lah. Dia nak sangat kami berjumpa dengan Tuan Hasdi. Saya dengan Amirul dah plan untuk nak keluar terus daripada rumah Dato' N dan sambung travel masuk ke Afghanistan. Tapi Dato' N bagi cadangan pada waktu tu. Dia kata macam ni lah, why not you all pergi ke Samarkand, Bukhara, tak payah bawa basikal, tak payah kayuh, you all pergi je dulu kat sana. Tak kisah, ambil lah seminggu lebih kat sana. And then bila dah habis, datanglah sini balik, datang ke Tashkent balik, jumpa dengan suami dia. Dan bila dah jumpa dengan suami dia, and then barulah sambung terus pergi ke border Afghanistan dan terus sambung kayu. Itu cadangan Dato' N lah. Dato' N dia rasa macam agak sedih lah disebabkan kami dah nak bertolak kan daripada rumah dia, nak keluar daripada rumah dia sebab dia hanya tinggal berdua je dengan suami dia, termasuk dengan Chef lah. Dia kata rumah dia sunyi, anak dia belajar dekat US, jaranglah anak dia akan balik. Waktu kami ada tu memang sangat meriah lah rumah dia. Bila kami dah keluar tu, pastilah rumah dia akan senyap sunyi balik. Dan pada waktu tu Amirul dia tanya saya, macam mana Mat? Okey tak dengan cadangan Dato' N tu? Dan saya cakap okey je, tak ada masalah. Kami pun proceed untuk pergi ke Samarkand, Bukhara, and then selepas tu barulah kami akan balik ke Tashkent balik dan seterusnya akan pergi ke Afghanistan. Dan Amirul cakap esok pas ambil visa di kedutaan Afghanistan, so kami akan teruskan perjalanan pergi ke Samarkand.
Pada keesokan harinya, sebelum kami bertolak pergi ke Samarkand, saya dah siap-siap hantar logo kepada Dato' N lah. Logo yang diplomatic relationship di antara Malaysia dengan Uzbekistan tu dah siap lah saya bagi kepada Dato' N sebelum kami bertolak. Dan masa Dato' N tanya macam mana visa Afghan dah dapat ke belum, kami pun Alhamdulillah dah dapat, dan kami ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dato' N disebabkan memudahkan urusan kami untuk trip seterusnya. Dato' N tanyalah, nak ke Samarkand dah terus ni? Kami cakap yelah. Dan masa Dato' N ingatkan satu benda yang penting dekat Uzbekistan ni, receipt hotel kena simpan. Disebabkan Uzbekistan ni dah beberapa kali saya masuk, waktu nak keluar daripada Uzbek, dekat border dia akan tanya receipt Uzbekistan. So bagi you all, kalau nak pergi ke Uzbekistan, ingat satu benda, setiap kali masuk hotel, simpan receipt hotel. Nanti kalau tak ada, kena denda. Kami pun teruskanlah perjalanan ke Samarkand. Okay, dan saya tanyalah dekat Amirul, apa yang special dekat Samarkand ni? Dan Amirul cakap Samarkand ni dia adalah tempat lahir Amir Timur, dan dia adalah hub terbesar dan terpenting dekat Silk Road ni pada zaman Amir Timur memerintah, dan dia adalah tempat pertemuan di antara negara China, India dan Persia. Dan Samarkand ni dia dibina pada zaman Alexander the Great, tapi pada zaman Genghis Khan habis semuanya musnah. Amir Timur dia bina semula bila dia dah ambil alih kuasa pemerintahan selepas tu. Dan orang Uzbekistan ni dia anggap Amir Timur ni sebagai bapa kemodenan, sebab dialah yang bertanggungjawab menjadikan Samarkand ni kota yang kaya dan berjaya. So masa saya tanya dengan Amirul, kita akan pergi ke mana nanti dekat Samarkand ni? Amirul dia dah buat study. Dia kata ada beberapa tempat yang kita akan pergi dekat Samarkand ni. Yang pertama adalah Makam Imam Bukhari, Registan Square, Shahi Zinda, Museum Mirzo Ulugh dan Gur-i Amir Tum. Dan masa saya tanyalah, Makam Imam Bukhari dekat Samarkand bukan dekat Bukhara? Amirul kata Imam Bukhari dia lahir dekat Bukhara, tapi dia meninggal dan dikebumikan dekat Samarkand. Kami sampai dekat Samarkand pada waktu tu dah pukul 3 petang. Dan Amirul dia minta lah driver taksi tu untuk hantar terus sampai ke hostel. Dan masa tu Amirul cakap lepas check in, lepas letak barang, kita akan pergi ke satu tempat yang bernama Registan Square. Masa tu saya dengan Adilah masuk satu bilik, Amirul dengan Aiman dia duduk kat hostel lah, bilik yang bercampur. Bila dah letak beg semua, saya dengan Adilah, Amirul, Aiman, kami pun keluar dan kami jalan kaki pergi ke Registan. Daripada hotel kami sampai ke Registan Square tu tak sampai 5 minit. Dan bila sampai dekat Registan tu, saya tanya dengan Amirul, apa sejarah Registan ni? Saya dah mula berminat dengan sejarah bila masuk ke Uzbekistan ni. Negara-negara sebelum tu tak banyak sangat sejarah yang kami tahu. Okay, bila masuk Uzbekistan ni sangat kaya dengan sejarah Islam lah. Dan belum sempat Amirul nak cerita apa yang ada kat Registan Square ni, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Dia adalah seorang tour guide dan dia offer untuk nak bawa kami pusing-pusing lah. Dan masa tu Amirul tanya berapa harga dia. Tour guide ni nama dia Ciki, dan Ciki tanyalah berapa orang kami semua, dan kami kata kami berempat. Untuk berempat harga dia dalam 100,000 som. 100,000 som tu bersamaan dengan RM40 lah. Kami kena keluarkan seorang RM10. Itu tak ada masalah lah. Kami akan dapat info lebih banyak bila ada tour guide yang duduk situ berbanding kalau kita sendiri nak cari info dekat internet kan. Cik Ciki ni dia pun bawa lah kami pergi ke Registan Square tu untuk lihat bangunan-bangunan madrasah dan masjid yang ada dekat sekitar Registan Square ni. Cik Ciki cakap bila Mongol menjelajah kawasan Samarkand ni dulu, Genghis Khan ni dia hancurkan dan dia bunuh ramai orang dan dia ratakan semua bangunan dekat sini lah. Okay, lepas kematian Genghis Khan ni, Amir Timur pula ambil alih kuasa dan bangunkan semula Samarkand dan jadikan dia sebagai ibu negara wilayah Timurid. Amir Timur ni dia mengumpulkan semua sekumpulan guru-guru, arkitek, ulama dan artis untuk bangunkan Samarkand. Dan hasil kekayaan penjajahan beliau dari negara-negara lain semuanya dibawa pulang ke Samarkand. Saya nampak ada satu gambar yang agak aneh lah, dan saya tanyalah kepada Ciki, gambar tu cerita pasal apa? Gambar tu pelik sebab dia ada gambar tu dekat pintu madrasah, pintu utama madrasah. Besarlah gambar tu. Dia adalah gambar seekor harimau, ada seekor kancil dengan ada matahari dekat atas harimau. So saya tanyalah Cik Ciki apa maksud dia, dan Cik Ciki cakap maksud dia adalah harimau tu menggambarkan pelajar, kancil tu pula menggambarkan ilmu, dan matahari menggambarkan guru lah. So maksudnya masa tu Amir Timur dia nakkan kota Samarkand ni menjadi kota ilmu. Maksudnya dia nak rakyat dia semua menjadi pelajar, iaitu harimau, yang selalu kejar kancil iaitu ilmu, dengan panduan guru-guru iaitu matahari, yang Amir Timur disatukan semua gambar tu dalam satu potret. Sangat deep lah dia punya maksud dia. So maksudnya setiap gambar, setiap ukiran dekat Uzbekistan ni ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Okey, dan warna turquoise adalah warna utama untuk Samarkand. Okey, dan sayangnya semua madrasah yang ada dekat sini dah jadi kedai cenderamata dan tak ada lagi dengar suara cikgu mengajar sejak 100 tahun yang dulu, disebabkan sejak Soviet mengambil alih kuasa dekat Asia Tengah, semua aktiviti keagamaan, agama Islam dah diharamkan. Dan masa tu Cik Ciki ni dia bawa kami masuk ke Tilia Kori Madrasah. Okay, memang
cantik dia punya seni bina dia, sangat detail. Dia punya tiles, dia punya ukiran tu sangat detail lah. So memang sangat cantik. Dan kebanyakannya ada tulisan khot dengan ayat-ayat Al-Quran dekat dinding-dinding madrasah. Okay, dan selesai lawat masjid, Ciki dia bawa kami ke dua madrasah yang saling berhadapan, seolah-olah macam ada cermin. Maksudnya dua madrasah tu sama, serupa. Satu madrasah nama dia Uluf Beg Madrasah, dan satu lagi madrasah nama dia Sheldor Madrasah. Dia ada courtyard tengah-tengah tu, ada pokok, ada landscape dia memang sangat cantik lah. Waktu Ciki bawa kami pusing ke madrasah tu, ada beberapa perempuan yang jaga kat kedai cenderahati ni panggil kami untuk beli barang-barang dia lah. Saya nampak pintu-pintu untuk masuk ke bekas-bekas madrasah yang dah jadi kedai-kedai souvenir ni, dia sangat rendah. So maksudnya kalau nak masuk ke kedai tu, saya kena tunduk dulu sebelum masuk ke kedai. Dan saya tanya dia, kenapa pintu-pintu sini kat rendah? Takkan orang zaman dulu semua orang-orang kerdil kan? Cik Ciki cakap lah, itu simbol sebagai hormat lah. Maksudnya kalau pelajar-pelajar masuk ke kelas, diorang kena tunduk sebagai respect, hormat kepada guru yang dah ada kat dalam kelas. Lebih kurang macam tu lah. Maybe lah dulu murid-murid dia yang pergi ke kelas-kelas yang ada cikgu, bukan cikgu-cikgu yang datang ke kelas macam zaman kita sekarang. Mungkin lah. Sebab takkanlah kalau dia buat pintu macam tu, guru yang datang ke kelas, guru pula yang nak kena respect kepada student kan. Maksudnya guru-guru ni diorang ada kelas-kelas diorang masing-masing. So student-student ni lah yang akan pergi ke kelas-kelas guru-guru ni untuk diorang belajar. Dan masa tu tengah kami pusing-pusing, Ciki bawa kami pusing-pusing, tiba-tiba saya terputus. Maksudnya diorang dah hilang daripada pandangan saya, sebab masa tu saya duduk tangkap gambar lah dekat dalam Eastern Square tu, kat madrasah tu. Tiba-tiba diorang ni dah hilang, entah pergi ke mana dah kan. Waktu saya tengah duduk tangkap gambar tu, tiba-tiba ada seorang perempuan muda cantik yang tegur saya lah. Masa tu saya buat tak tahu je lah, saya buat tangkap gambar disebabkan saya tahu dia memang nak menjual barang dia lah. Saya buat tak tahu. Dia dekat lah, dia dah dekat dengan saya. Dia tanya saya datang daripada mana. Saya cakap lah saya datang daripada Malaysia. Dan dia kata jomlah datang kat kedai dia. Masa saya pun macam buat tak tahu je kan. Dan dia tarik saya punya hujung baju sweater tu, dia tarik sampai ke kedai dia. Masa saya cakap dah kenapa pula perempuan ni kan duk tarik sampai ke kedai. Masa saya layan je lah, pergi ke kedai. Dan masa tu dia jual kopiah-kopiah Uzbek lah, kopiah tradisi Uzbek. Berbeza lah dengan kita punya songkok, kita punya kopiah kan. Dan dia letakkan satu kopiah dekat atas kepala saya lah. Dia suruh saya pakai. Tengok, dia kata macam sesuai kan untuk saya. Dan masa tu saya terfikir, okey lah, dah ada kat kedai dia ni. So saya fikir untuk nak belikan kopiah ni untuk keluarga lah. Dan masa tu dia suruh pilih lagi, tengok lagi, ada lagi banyak jenis kopiah dekat situ, boleh try kan. Ada topi-topi Uzbek semua kat situ, dia suruh try. Dan saya pun try lah, cuba saya tanya lah berapa harga. Waktu tengah saya nak try kopiah dekat situ, tiba-tiba dia tutup pintu. Dia tutup pintu kat belakang kami. Dan masa tu tinggal saya dengan dia je kat dalam kedai. Bayangkan, perempuan muda cantik Uzbek, kurung saya bersama dengan dia dekat dalam tu. Masa tu saya dah menggelabah lah. Saya tanyalah, kau buat apa ni kan? What are you doing? Dia kata it's okay. Dia kata pilih je kopiah mana yang ada. Tak ada masalah, dia kata. Saya cakap no. Isteri saya tengah tunggu dekat luar, so jangan buat hal. Dan masa tu saya pun naik angin lah, sebab benda ni tak pernah berlaku. Tiba-tiba berlaku, saya jadi gelabah, saya jadi nervous lah. Saya terus tinggi suara kan. Disebabkan waktu saya pergi dekat pintu tu, saya tak tahu macam mana nak buka pintu tu. Disebabkan dia punya selak tu berbeza dengan kita punya selak. So saya tak tahu nak buka. So masa tu saya terus tinggi suara, buka pintu ni sekarang, saya nak keluar kan. Dan masa tu dia pun menggelabah. Okay. Dia pun buka pintu. Saya pun terus keluar. Dan saya tak tengok pandang belakang. Dan saya terus cari Amirul, Aiman dengan Adilah lah. Dan saya jumpa dengan Adilah. Lega lah. Lega bila saya dah jumpa Adilah. Adilah tanyalah saya pergi mana tadi, sebab muka saya nampak pucat kan. Masa saya cakap tak ada apa-apa lah. Dan saya pun join balik lah dengan grup diorang. Sambung balik pusing dekat kawasan tu. Sampailah waktu maghrib. Waktu maghrib kami pun solat maghrib isyak di masjid berdekatan. Kami pun cari makan. Dan pada waktu tengah cari makan tu, saya ceritalah apa yang berlaku tadi kan pada Amirul, Aiman dengan Adilah kan. Diorang pun tanyalah apa yang berlaku. Saya ceritalah. Dan masa tu diorang terkejut lah. Adilah dengan Amirul, Aiman ni, ya betul benda tu berlaku kan. Sebab macam tak masuk akal kan, ada seorang perempuan yang kurung lelaki stranger kan. Dan masa tu Aiman cakap mungkin dia tu rabun kot. Dan saya cakap kenapa pula rabun? Yelah sebab dia culik awak. Nak beritahu kan, dia rabun lah, maksudnya culik orang yang tak handsome. Itu Aiman cakap lah. Pengasam betul. Bila dah selesai tu, kami pun balik sebab makan. Kami pun balik ke hostel. Dan kami sambung travel pada keesokan harinya lah. Keesokan harinya kami plan untuk nak pergi ke beberapa tempat lagi. So tempat yang pertama kami pergi adalah ke perkuburan Syahid Zinda. Kat situ terletaknya makam sepupu Nabi Muhammad SAW yang bernama Kusam Ibn Abbas. Bila Amir Timur dia tahu ramai orang akan datang ke Uzbekistan untuk menziarahi sepupu Nabi SAW, so dia letakkan jenazah-jenazah makam-makam keluarga dia berdekatan dengan makam sepupu Nabi ni lah, dekat Syahid Zinda ni. Sekali tengok kat Syahid Zinda ni tak macam makam, dia macam bangunan yang
yang sangat mewah, yang sangat indah lah, dengan ukiran dia, dengan tiles dia sangat cantik lah. Dan masa tu saya tanyalah dengan Ustazah Adilah kan, saya tanyalah, sebenarnya boleh tak kita ziarah kubur ni? Disebabkan saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan tak boleh ziarah kubur, tapi ada juga hadis yang Nabi menggalakkan ziarah. Dan masa tu Adilah dia ceritalah pasal hadis tu. Dia kata dulu Nabi larang ziarah kubur ni sebab masa tu orang baru nak kenal Islam. Dan zaman jahiliah dulu ada amalan yang diorang ni buat, iaitu diorang upah orang untuk jadi tukang ngeratap dekat kubur. Itu yang Nabi cakap tak boleh ziarah kubur. Dan bila sahabat Nabi semua dah, iman dia dah makin mantap dan dia faham tentang Islam, dan Nabi pula anjurkan untuk ziarah ke kubur. Masa itulah larangan Nabi pada waktu tu sebenarnya ikut keadaan waktu semasa, ikut situasi, bukan larangan yang muktamad. Dan Nabi anjurkan kita ziarah kubur sebenarnya dengan menjaga adab-adab. Siap ada doa khusus lagi untuk kita ziarah kubur. Dan masa tu Adilah dia ajarlah doa yang biasa dia baca bila pergi ke kubur. Doa dia adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu lahun as'alullahu lana walakumul afiyah. Itu doa dia. Dan saya tanya apa maksud dia? Maksud dia adalah salam sejahtera ke atas kalian wahai penghuni kubur daripada mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami akan menyusuli kalian dengan kehendak Allah. Aku memohon kepada Allah kesejahteraan bagi kami dan kalian. Itulah manfaat untuk kita ziarah kubur, supaya kita beringat kita juga akan mati. Dan selepas kita dah ziarah kubur makam tu, kami pergi ziarah makam Gur'i Amir Tum. Dekat situlah terletaknya jasad Amir Timur. Jasad Amir Timur ni berada dekat Samarkand. So ada kisah ngeri sebenarnya di sebalik makam Amir Timur ni. Tak tahulah, wallahualam cerita ni betul ataupun tak, kebetulan ataupun tak, tapi inilah cerita dia. Dekat makam Amir Timur tu dia ada tulis, dalam terjemahan bahasa Melayu dia adalah, siapa yang ganggu kubur aku, akan ada orang yang lebih dahsyat daripada aku akan ganggu kamu. Tu ayat yang terletak dekat makam Amir Timur tu. Tapi bila kita fikirkan balik, dia kan dah mati. So bukan boleh bagi apa-apa manfaat ataupun mudarat kepada kita pun kan. Tapi nak dijadikan cerita lah, pada zaman pemerintahan Soviet dulu, pada 21 Jun 1941, arkeologi daripada Soviet dia cuba buka dan bawa mayat Amir Timur ni ke Moskow. Warga tempatan pada waktu tu dia tahu berkenaan dengan sumpahan Amir Timur ni dan bersungguh-sungguh larang supaya kubur Amir Timur ni tak diganggu. Tapi ahli arkeologi Soviet ni langsung tak percaya dengan perkara tahyul tu, dan dia endahkan amaran tu, dan dia tetap bawa mayat Amir Timur ke Moskow untuk dijadikan kajian. Dan apa yang berlaku? Keesokan harinya, Hitler, iaitu panglima perang Nazi Jerman, diserang Soviet Union dalam operasi Barbarossa, dan jumlah kematian tentera dan penduduk Soviet pada waktu tu menyamai jumlah kesemua korban yang telah Amir Timur bunuh pada zaman penjajahan beliau dulu. Dan masa tu Joseph Stalin, iaitu pemerintah Soviet Union pada waktu tu, terus teringatkan sumpahan yang orang tempatan bagi tahu mereka. Jadi mereka putuskan untuk pulangkan balik semula mayat Amir Timur ke Samarkand. Dan apa yang berlaku? Tak berapa lama selepas tu Hitler berundur daripada terus serang Soviet Union. Kebetulan, wallahualam. Selepas selesai kami menziarahi makam Amir Timur, dan Amirul cakap dengan kami pada waktu tu, lepas ni kita berpecah disebabkan kita kesetukan masa. Amirul suruh saya dengan Adilah pergi ke Museum Ulugh Beg, dan Amirul dengan Aiman dia akan pergi ke makam Imam Bukhari. Dan kami masa tu bersetujulah, tapi kami langsung tak tahu berkenaan dengan Museum Ulugh Beg tu, dan masa itulah baru kami akan belajar nanti dekat museum tu nanti. Pada waktu tu saya tak pandai nak gunakan apps untuk nak mencari taksi lah pergi ke satu-satu tempat. Biasanya kami kan kayu basikal, dan majoriti kalau kami menggunakan kenderaan awam ni biasanya dengan Amirul Aiman. So maksudnya diorang lah yang akan uruskan untuk nak membeli. Dan pada waktu tu lah baru saya download apps Grab dan sebagainya lah. Barulah pada waktu tu belajar untuk pergi ke Museum Ulugh Beg. Dan alhamdulillah kami pun survive lah untuk sampai ke Museum Ulugh Beg ni. So siapa Ulugh Beg ni? Ulugh Beg ni dia sebenarnya adalah cucu kepada Amir Timur. Dan walaupun dia cucu kepada Amir Timur, dia tak sama macam datuk dia. So dia tak suka menjajah. Dia adalah seorang ahli sains dan astronomi yang sangat berjasa lah untuk Uzbekistan. Dia suka buat eksperimen tentang astronomi, iaitu mengkaji pergerakan planet. So ukuran dia tu sangat tepat dan digunakan sampai hari ni. So dia dah mulakan dulu kajian sains teknologi astronomi ni, sedangkan pada waktu tu Eropah masih lagi dalam zaman kegelapan. Dan hasil kajiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Grik, dan selepas tu barulah Barat mendapat manfaat daripada kajian yang dia buat itulah. Observatory Ulugh Beg adalah antara binaan yang paling menakjubkan yang telah dibina pada tahun 1420, dan ia adalah sebuah
sebuah tapak kajian astronomi termaju di dunia selama 3 dekad pada waktu tu. Dan apa yang istimewa tentang binaan ni? Observatory Ulugh-Beg ni dia mengukur panjang tahun sehingga 25 saat dari nilai sebenar. Okay, plus minus 25 saat lah. Ia juga dapat menentukan kecondongan paksi bumi dengan tepat sehingga jumlahnya berada dalam julat nilai yang diterima pada hari ini. Meridian arca yang dibina sangat besar sehingga dapat mencapai resolusi 160 darjah. Dan yang paling mengagumkan ialah terdapat katalog bintang yang mengandungi sekurang-kurangnya 1018 bintang termasuk lokasinya di langit malam. Katalog tu sangat teliti dan semuanya sudah siap tersusun hampir 200 tahun sebelum munculnya teleskop. Dahsyat tak dahsyatnya lah. Dan apa yang menarik minat saya pada waktu tu adalah dia punya balai cerap dia lah. Yang tinggi dia separuh je yang tinggal lah dekat bawah tanah, sebab separuh lagi telah hancur waktu Perang Dunia Kedua dulu. Ulugh-Beg ni dia seorang yang genius, dia seorang yang sukakan teknologi, dan masa tu baru saya sedar lah sebenarnya orang Islam dulu memang sangat-sangat hebat. Termasuklah Ibnu Sina, Ulugh-Beg dan sebagainya. Dan beberapa hari selepas tu kami berangkat daripada Samarkand, kami pergi pula ke Bukhara. So bila kita sebut nama Bukhara ni, ramai orang teringat tentang Imam Bukhari yang dilahirkan dekat sini lah. Sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh ziarah, banyak tempat yang kita boleh ziarah dekat Bukhara ni. Salah satunya adalah menara dan masjid Kalyan. Yang kedua adalah makam Syekh Bahaudin Naqshbandi. Yang ketiga adalah telaga Nabi Ayub. Yang keempat Ark Citadel. Itulah 4 perkara. So lokasi yang paling bersejarah dekat Bukhara ni adalah menara Kalyan, yang terletak bersebelahan dengan masjid Kalyan. So menara ni dibina pada tahun 1127 Masihi oleh seorang arkitek yang bernama Bako untuk azan atau memanggil orang solat berjemaah di masjid. Dulu masa Genghis Khan datang menjajah Samarkand, semua orang dibunuh dan semua bangunan diratakan kecuali menara Kalyan ni. Okay, sebab apa? Sebab masa tu Genghis Khan dia terpegun tengok bangunan yang tinggi. Dia tengok atas tu, dia tengok menara Kalyan tu sampai terjatuh dia punya serban. Dan menara tu pun pernah diberi nama sebagai Tower of Death sebab Genghis Khan pernah jatuhkan hukuman dengan mencampakkan pesalah dari atas menara Kalyan tu sampai ke bawah sehingga mati. Tapi sekarang ni dah tak ada lah. Genghis Khan ni menjadikan menara ni sebagai landmark lah. So bila dia nampak menara ni daripada jauh, dia tahulah dia dah sampai ke Samarkand. Dan selepas tu kami pergi ke makam Syekh Bahaudin Naqshbandi. Masa tu saya tak kenal siapa Bahaudin Naqshbandi ni. Dia ceritalah siapakah Syekh Bahaudin Naqshbandi ni. Dia adalah seorang guru spiritual Amir Timur dan pengasas tarekat Naqshbandi. So dia adalah salah seorang guru kepada Amir Timur lah yang mengamalkan Sufism. Dan selepas tu kami pun pergilah ke satu muzium yang terletaknya telaga Nabi Ayub, yang dikatakan air dia boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Wallahualam. Dan kami pun ambil peluang lah untuk minum air daripada telaga tersebut. Rasa dia macam air biasa je. Dan lokasi yang terakhir yang kami pergi adalah dekat Ark Citadel. Ark Citadel ni adalah dia punya kubu lah, kubu tempat pembesar-pembesar dia duduk kat dalam tu. Memang sangat besar lah, Masya Allah. Dan apa yang diceritakan, Ark Citadel ni pada tahun 1921 kubu ini diduduki oleh pembesar Bukhara dan jumlah keluasan dia adalah 3.9 hektar. Apa yang tinggal kat dalam kubu tu adalah pintu utama yang dibina pada tahun 1893, tanah Masjid Jamak, Courtyard Kushbegi, singgah sana raja, kawasan lapang pertemuan di antara pembesar dan sebagainya. Sekarang kubu tu ditambah dengan ibu pejabat Bukhara dan muzium-muzium. Kami tak duduk lama lah dekat Bukhara ni sebab kesuntukan masa, dan selepas ambil beberapa gambar footage dan untuk tujuan dokumentari, dan kami pun kembali ke Tashkent. Okay, so saya rasa sehingga sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah untuk minggu depan saya akan kongsikan perjalanan kami daripada Tashkent terus ke border Afghanistan, InsyaAllah. Okey, sebelum tu sedikit hikmah daripada saya. Belajarlah daripada sejarah, kerana jika kita tidak belajar daripada sejarah, sejarah akan menghukum kita. Okey, sehingga di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Sebelum tu, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah deruang intikah roda menyusul waktu. Dia merenung